Okey, jom terus masuk ke topik kita hari ini. Selamat datang ke sesi penerangan ringkas ni. Pernah tak anda terfikir dalam rutin harian ambil insulin tu, ada satu bahaya tersembunyi yang mungkin tanpa sedar anda selalu terlepas pandang? Biar saya tanya satu soalan cepu mas. Adakah anda mungkin menyuntik insulin dengan cara yang salah selama ni? Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi hakikatnya, tempat tepat di mana anda cucuk jarum tu sangat-sangat mainkan peranan terhadap kesihatan anda. Ia bawa kita kepada satu istilah perubatan ni, iaitu lipohypertrofi. Mungkin anda belum pernah dengar istilah panjang tu, tapi orang selalu panggil lipo je. Pendek kata, lipo ni sebenarnya adalah gumpalan lemak yang jadi keras kat bawah kulit anda. Kenapa ia jadi? Sebab kita asyik cucuk di tempat yang sama berulang-ulang kali. Dan percayalah, gumpalan fizikal ni memang satu masalah yang sangat-sangat biasa untuk sesiapa je yang uruskan diabetes melalui insulin. Tapi, kenapa gumpalan ni bahaya? Ini akibat tersembunyi dia. Bila anda menyuntik tepat ke dalam gumpalan lipo ni, ia sebenarnya bertindak macam satu sekatan jalan raya. Ia akan secara aktif menghalang badan anda daripada menyerap insulin tu dengan betul. Sebaliknya, kalau suntik kat tisu yang sihat, penyerapan tu lancar je. Jadi, macam mana nak selesaikan isu ni? Kuncinya kat sini adalah penggiliran. Kita ada 4 zon selamat yang memang disyorkan secara rasmi untuk cucuk insulin, bahagian abdomen atau perut, kemudian paha, lengan atas dan juga bahagian punggung. Ini 4 lokasi utama anda. Okey, macam mana nak jadikannya sebagai satu rutin yang mudah? Bayangkan macam ni, katakan anda pilih bahagian paha. Bahagikan kawasan paha tu kepada 4 bahagian macam satu peta. Gunakan satu bahagian je untuk 1 minggu. Lepas tu, pindah ke bahagian lain. Dan ini peraturan emas dia. Sentiasa pastikan suntikan baharu tu ada jarak sekurang-kurangnya 1 jari dari tempat anda cucuk sebelum tu. Mudah kan? Strategi langkah demi langkah ni betul-betul bagi anda kawalan penuh. Kesimpulannya cukup jelas. Kalau anda buat penggiliran ni dengan betul, anda bukan sahaja dapat minimumkan risiko masalah lipo tu, tapi yang paling penting, pengurusan glukosa darah anda akan jauh-jauh lebih baik. Jadi sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan ni. Adakah anda nak semak semula tabiat suntikan anda hari ni? Cuba periksa. Mana tahu dah tiba masa untuk ubah tabiat tu.